Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat MR Nur Hotel. So ni hotel kita sepanjang kita buat ibadat umrah dekat Mekah. So kita naik. Ni kawasan lobi dia lah. Kedai bertempat untuk breakfast dan sebagainya kot. Ni 110. Okay, so ni kita punya bilik lah. 10. Assalamualaikum. Ni kita. So dia ada 4 kan. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat MR Nur Hotel. So ni hotel kita sepanjang kita buat ibadat umrah dekat Mekah. So kita naik. Okey, kita naik sini tetap panggil Uber, dia ada Karim. Karim. So dia hantar kita. So ni hotel kita lah dekat Jabal Nur lah. Dekat Bukit Nur, Jabal Nur. So ni hotel dia, Imar Nur Hotel. So dia dekat juga dengan Mina. Dia banyak juga hotel-hotel lain dekat sini. So kita nak cuba masuk dalam. Nanti kita akan review lah hotel ni. Kita akan review lah hotel ni. Kita tengok okey ke tak okey. Jom kita masuk tengok ke dalam. Kita nak check in dulu. Okay, so ni dekat kawasan lobi hotel. Okay, ni dekat kawasan lobi hotel. So kita boleh ruang menunggu kat sini. Boleh duduk kat sini sambil menunggu. So ni view dekat receptionist dekat kawasan hotel ni. So ni hotel yang kita akan menginap sepanjang 4 hari lah. 4 malam kita kat sini. Ni kawasan lobi dia lah. Kedai bertempat untuk breakfast dan sebagainya kot. Tapi selesa lah, cantik. Dia punya tempat ni semua cantik lah, alhamdulillah lah. Selesa. Nanti kita akan tengok kat bilik pula. Ni 110. Okay, so ni kita punya bilik lah. 10. Assalamualaikum. Ni kita. So dia ada 4 katil. Okay, dia ada 4 katil single. 1, 2, 3, 4. Okay, so selesa. Dan ni view. Kita di tingkat yang ke-10 lah. Ni kita tingkat yang 10. Ni kita punya room lah. Bilik kita. Siap dengan One man, okay. for real. Bus. Come, 4 man, 16 real. 3 taxi, 4 man, 10 real. Satu bas? Ayo. Need to pay? Lah. In the row, saya English, Arabic. In the row, sorry, hotel. dia ada kelengkapan dia lah. Sofa ada. Okay, ada 4 katil. Ada tempat masak juga. Ada tempat masak juga. So berbaloi lah dengan harga yang kita dapat ni. 10 real, Ada juga dapat teh. 4 man, 16 real.
Ada teh, kopi, air, Mafi guys. ada juga oven. Bas. Free mafi. Bilik Tulus. bilik kita dapat siap ada. Shuttle Ada bus. fonduk mafi bas. So ni dia punya bilik air. Okey, ni bilik air dia. Okey, siap ada bathtub. Siap ada bathtub. Bersih lah, elok. Ni selesa lah. Siap ada locker semua, almari semua. Ramadan. Okay, so ni bilik yang kita akan menginap dekat sini ya. Di Imar Al-Nur. Korban. 16 dia. Kita akan menginap di sini di Imar Al-Nur. Bas, ayo. Itu saja video kami review bilik di Imar Al-Nur. So memang selesa. Untuk satu malam kat sini kita dapat dalam 136 rial. Kalau convert kepada ringgit Malaysia dalam RM150 lah. So kita stay selama 4 malam. So seorang lebih kurang dalam 4 orang dalam 150 lah. So memang berbaloi. Kalau untuk yang buat DIY memang berbaloi. Untuk satu orang satu kepala 150 kan. So okey lah kan. So kita bilik kita bahagi dapat dalam 150. Okay. So terima kasih kepada semua yang menonton. Okay, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, bye bye.